Ada orang yang diuji dengan kehilangan, ada orang yang diuji dengan hubungan, ada orang yang diuji dengan kepercayaan, kewangan, kesihatan. Semua ni Allah bagi ikut kepada kemampuan masing-masing. Sebab itulah bila kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah sebagai manusia ni kita nak meluahkan kepada seseorang untuk mendengar, dengan harapan orang tu boleh memahami keadaan kita yang tengah diuji ni. Kita akan makin sakit sebenarnya kalau kita pendam sorang-sorang. Tapi perasan tak, ceritalah macam mana pun, tak akan ada manusia pun yang boleh betul-betul faham dan selami seluruh rasa kita. Sebab setiap manusia ujiannya berbeza-beza, tak sama dengan kita. Walaupun kita sama-sama pernah rasa kehilangan, tapi rasa kehilangan tu dia takkan sama. Sebab pengalaman dan perasaan kita kepada orang yang kita hilang tu berbeza.